Kenapa nama dia surah Hud tu? Kenapa nama dia surah Hud? Susah kita jadi panjang lah. Saya nak sembang sekarang. Cara ringkas tuan tahu kenapa nama dia surah Hud tapi cerita pasal Nabi Yunus? Sebab mesej Hud adalah mesej yang memayungi semua cerita Nabi-Nabi dalam tu. Apa mesej Nabi Hud? Kalau saya ingat, apa mesej Nabi Hud? Nabi Hud antara Nabi yang setahu saya ni kisah dia tak banyak dalam Quran. Ya, tapi Dan main story dia adalah dakwah. apa cerita dia? Tu key message dia. Itu payung besar dia. Apa cerita dia Cerita dia adalah key message Hud, iaitu dakwah tu. Semua dalam surah Hud, semua cerita tentang dakwah yang sangat menyedihkan. Kalau kita tengok balik cerita Nabi Nuh kat situ, dia tak dapat orang, umat dia berapa orang je yang terpilih untuk masuk ke dalam tu. Belak kali yang masuk semua binatang. Manusia berapa orang je yang terpilih. The message. Sebab tu surah Yusuf, nama dia surah Yusuf. Sebab the message tu cerita pasal Yusuf. Nama penting. Dia ada satu bab dalam Quran, dia panggil refleksi daripada nama Quran. Dia kata akan tulis buku. Ini refleksi nama surah. Ni literally. banyak lah nak kena tulis jadi tu. Tak ada. Nak kena buat lagi. Tapi itu menarik. Menarik. Sebab sebagai contoh saya terfikir banyak nama-nama surah yang saya asal nama surah ni macam tak ada kena-mengena. Mata kasar. Tapi yelah saya yakin dengan kita menyelusuri kita akan nampak sebenarnya masuk-masuk dia.